Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di channel saya, di channel Kamil Katun. Kali ini Kamil Katun mau review, ini dia, starter deck terbaru yang dikeluarkan oleh Monster Galactica. Oke, jom. Pertama, kita buka ini dulu lah. Oke, kita buka, kita keluarkan. Yang ini Kamil Katun beli dengan harga Rp24,50 di Popular. Oke. Oke, kosong. Dalam dia macam ini lah. Dia ada ini. Dan dia dibalut dengan macam ini lah. Nih. Plastiknya pun bagus lah. Oke, pertama kali mari kita tengok dia punya map dulu. Dia punya map nih cantik kah? Tidak. Oke, kita buka, kita tengok sama-sama. Wah, nampaknya dia punya map kali ini memang cantik lah dengan lukisan kartun. Ini dia. Yang ini dia punya map dengan ada lukisan kartun. Nih. Harap jelas memang cantik lah, dia ada lukisan kartun. Oke, kita letak sini dulu. Lepas itu kita penting yang ini kita mau review. Oke, card spesialnya kita simpan di belakang dulu. Yang pertama kita ada, inilah dia punya dadu. Ini dadu dia. Lepas itu kita ada card cara permainan. Oke, tanpa membuang masa, mari kita teruskan. Yang pertama kita ada Boboiboy Rimba. Ini dia. Boboiboy Rimba. Yang kedua kita ada Yeng. Ini Yeng. Yang ini dia art komik kartun komik punya lah. Dia memang cantik. Lepas tuh kita ada Pak Patu. Ini dia. Dia art komik. Memang cantik lah Pak Patu. Card seterusnya kita ada card sokongan daun. Ini card sokongan daun. Card seterusnya kita ada card osom. Card osom api. Ini dia. Card osom api. Card seterusnya kita ada card osom air. Ini dia. Card osom air. Oh ya, pembetulan tersilap tadi. Yang ini bukan card sokongan, yang ini card osom daun. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Lepas itu barulah kita ada card sokongan Boboiboy Beliung. Ini dia. Dia punya art starter deck kali ini memang cantik-cantik betul lah art dia. Ini dia. Memang cantik-cantik betul. Lepas itu kita dari card sokongan kekal Boboiboy Rimba. Ini dia. Boboiboy Rimba dan Tirana. Card seterusnya kita ada card sokongan Boboiboy Suri dan Tombosaurus Rex. Nih. Boboiboy Suri dan Tombosaurus Rex. Memang cantik-cantik lah dia punya card kali ini. Card seterusnya kita ada Kuali. Ini dia. Kuali. Card seterusnya kita ada Boboiboy. Ini dia, harap jelas Boboiboy, kuasa elemental. Card seterusnya kita ada Yaya. Ini dia. Card dia memang cantik betul lah starter deck kali ini. Card Yaya.
Cut seterusnya kita ada Boboiboy Sola dan Duri. Ini dia, Boboiboy Sola dan Duri. Cut seterusnya kita ada Boboiboy Gempa dan Halilintar. Boboiboy Gempa dan Halilintar. Cut seterusnya kita ada Boboiboy Flash dan Ice. Serius lah, memang lawak lah dia punya lukisan komik kali ini. Ini dia. Memang cantik-cantik lah. Lepas tuh, cut seterusnya kita ada Yaya dan Yeng. Ini dia. Cut Yaya dan Yeng. Cut seterusnya kita ada Puak Murang. Ini dia. Kalau salah ejaan saya harap maaf. Ini dia. Cut seterusnya kita ada Adudu dan rakan-rakannya. Ini dia, Adudu. Cut seterusnya kita ada Maharaja Raramos. Ini dia. Maharaja Raramos. Cut seterusnya kita ada Gopal, tumbukan dol gergasi. Ini dia, Gopal. Cut seterusnya kita ada Peng, kuasa Mega Bayang. Cut seterusnya kita ada Jenderal Gurminda. Ini dia, Jenderal Gurminda. Oke, susah sedikit lah mau sebut. Cut seterusnya kita ada Captain Kaizo. Harap jelas ini dia, Captain Kaizo. Cut seterusnya kita ada Peng dan Gopal. Cut seterusnya kita ada Peng dan Gopal. Oke, cut seterusnya kita ada Kuali. Serius cantik loh cut dia kali ini. Kamil Katun mau beli lagi 2 stok. Oke. Tertedek nih Kamil Katun akan beli 2 lagi untuk koleksi. Cut seterusnya kita ada Meripos. Ini dia, cut Meripos. Cut seterusnya kita ada cut sokongan, bunga apiru dan biru. Ini dia. Cantik kan? Lukisan-lukisan kartun dia. Cut seterusnya kita ada cut sokongan Posobot. Ini dia. Cut sokongan Posobot. Cut seterusnya kita ada Boboiboy Taupan. Ini dia, Boboiboy Taupan. Dan cut terakhir kita ada 1, 2, 3, 4. Yang ini adalah cut spesial. Mari kita tengok sama-sama. Yang pertama kita ada cut S Maharani Kirana. Maharani Kirana. Ini dia, cut S. Cantik kan? Maharani Kirana, cut S. Dia kilat-kilat lah, macam ada emas. Cantik. Cut seterusnya kita ada cut sokongan kekal. Robot, set. Susah sedikit lah mau sebut. Oke, robot set. Ini dia. Ada hologram dia lagi lah. Oke, cut seterusnya kita ada cut Boboiboy Rimba. Ini dia, Boboiboy Rimba. Dia punya kilat-kilat pun memang cantik lah, Boboiboy Rimba nih. Dan cut terakhir kita ada Boboiboy Gentar. Ini dia, Boboiboy Gentar. Oke, nampaknya sampai di sini sialah yang Kamil Katun mau review kali ini. Apapun dia punya cut kali ini memang cantik lah. Starter deck kali ini yang dikeluarkan
Yang betul-betul Kamil Kartun puas hati lah. Memang cantik. Tambah-tambah lagi dengan 4 cup deh nih. Nih. Nih 4 cup spesial nih. Wih, betul-betul cantik lah. Apa-apapun Kamil Kartun memang puas hati. Oke, nampaknya sampai di sini salah video Kamil Kartun kali ini. Nanti kita berjumpa lagi di video Kamil Kartun yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.